Hai semua, apa khabar? Nama saya Cikgu Tasha dan saya akan ajar Geografi Tingkatan 1. Pada hari ini cikgu akan ajar tentang kepentingan pelbagai bentuk muka bumi di Malaysia. Tahukah awak kita ada banyak bentuk muka bumi? Apa tu bentuk muka bumi? Shape of Earth. Contohnya kita ada tanah tinggi, highlands ataupun mountains region. Kita juga ada tanah pamah, saliran dan juga pinggir laut. Jadi, untuk hari ini kita akan belajar mengenai kepentingan tanah tinggi. Benefits of the highlands ataupun mountains region. Okey, kepentingan yang pertama adalah untuk pertanian. Tahu tak apa itu pertanian? Pertanian itu adalah agriculture ataupun farming. Apa kaitan tanah tinggi dan juga pertanian? Okay, the relation between the mountains region and agriculture actually sebab adanya suhu yang sederhana. Okay, kita ada suhu yang sederhana, bukan suhu yang sejuk ya. Medium temperature iaitu kira-kira 18 darjah Celsius. Apabila di tempat-tempat tanah tinggi ini 18 darjah Celsius, dia sangat sesuai untuk tanaman hawa sederhana, okey. Vegetables and fruits yang sesuai dengan suhu ni. Contohnya apa? Seperti teh, bunga-bunga, okey, bunga ros dan juga sayur-sayur. Perasan tak? Bunga-bunga ataupun buah-buah di kawasan ini adalah lebih segar, okey, lebih fresh berbanding di tempat-tempat biasa. Contoh kawasan ini adalah di Cameron Highlands, iaitu kat Pahang. Cikgu rasa semua orang tahu Cameron Highlands ni. Dan juga di Sabah iaitu Tanah Tinggi Kundasan. Okey, kepentingan yang kedua kita adanya pelancongan dan juga rekreasi. Apa itu? Iaitu tourism. Okey, di kawasan-kawasan tanah tinggi ni dia mempunyai suhu yang sederhana. Okey, medium temperature dan juga nyaman. Okey, nyaman ni maksudnya it's not too cold, it's not too hot and also not too cold. Tak sejuk dan juga tak panas. Okey, dan juga mempunyai pemandangan yang indah, beautiful scenery. Okey, jadi kawasan-kawasan tinggi ini kebanyakannya dimajukan untuk menjadi pusat pelancongan tourism center. Sebagai contohnya di Genting Highlands, Bukit Fraser di Pahang dan juga di Bukit Larut. Dekat tanah tinggi juga banyak gua batu kapur ataupun kita panggil limestone cave. Limestone cave ni berbeza dengan other cave. It is very different with other cave. Sebab apa? Limestone cave ni dia sangat unik. Dia ada pemandangan khas seperti stalaktit dan juga stalagmit. Jadi bukan hanya pelancong-pelancong dalam negara, malahan turis daripada luar negara, pelancong-pelancong luar negara datang ke Malaysia untuk tengok gua batu kapur ini. Contohnya di Sarawak iaitu Gua Niah dan juga Gua Mulu. Okey, kemudiannya tanah tinggi ni sesuai dengan sebagai tadahan dan juga punca sungai. Apa itu tadahan? Watershed. Okey. Okey, jadi kawasan tanah tinggi ni kita tahu kan kawasan tanah tinggi ni dia banyak pokok. Apa kaitannya? Okey, kalau pokok, okey, contohnya banyak pokok kan? Okey, jadi apabila air hujan ni jatuh ke atas pokok dan pergi ke akar pokok, okay, the rainfall flow from the tree until the root, and then akar pokok tu akan mencikam molekul-molekul air ini. The root will grip the water molecules, okay, dan melepaskannya perlahan-lahan ke sungai. Jadi itulah pentingnya tanah tinggi ini untuk adanya kawasan tadahan air.
Sebagai contohnya, di Banjaran Titiwangsa menjadi kawasan tadahan air di Sungai Benam dan juga Sungai Selangor. Seterusnya, kepentingan tanah tinggi adalah untuk pembalakan, logging. Biasanya kita kaitkan pembalakan ini sebagai negatif aktiviti yang negatif. Tetapi sebenarnya pembalakan ini ada juga impak-impak yang positif. Sebab apa? Kawasan tanah tinggi ni dia kaya dengan sumber kayu keras. Okay, rich with woods. Seperti contohnya pokok-pokok apa? Pokok nyatu, pokok merbau dan juga pokok cengal. Jadi pokok-pokok ni sesuai digunakan untuk industri pembinaan dan juga perabot. Okay, to make furniture. Jadi furniture ni untuk kebaikan siapa? Untuk kebaikan kita jugalah. Okay, kebanyakan aktiviti pembalakan ni dilakukan di Pahang, Sabah dan juga Sarawak. Okay, benefit tanah tinggi yang terakhir sekali adalah penjanaan kuasa hydroelectric. Apa itu penjanaan kuasa? Power generation. Dan hydroelectric ini adalah dia menggantikan ataupun dia menggunakan air untuk menjana elektrik. Okay, using water to generate the electricity. Okay, macam cikgu kata tadi, jika ada kaitan dengan tadahan air kan dan juga punca sungai. Jadi tanah tinggi ni dia akan menjana kuasa elektrik dengan air-air di sungai tersebut. Okay, contohnya di antara yang terkenal adalah empangan Kenyir di Terengganu, kerana empangan ni antara yang terbesar di Semenanjung Malaysia. Selain itu kita ada di Perak iaitu empangan Cenderuh dan juga Sarawak iaitu empangan Bakun. Okay, seterusnya kita pergi kepada tanah pamah. Apa itu tanah pamah? Flat land. Benefits of flat lands. Okay, first of all, sama dengan tanah tinggi, tanah pamah juga penting untuk pertanian, agriculture and farming. Jadi kawasan tanah pamah ni dia sesuai sebab boleh bertakung air, stagnant water untuk penanaman padi. Penanaman padi kan memerlukan air yang banyak. Jadi sangat sesuai untuk ditanam di tanah pamah. Seterusnya untuk penanaman getah dan juga kelapa sawit, rubber tree and palm oils. Okay, sebab ada tanah pamah ni ada kawasan di kaki bukit beralun dan juga mempunyai saliran yang baik. Okay, contoh ni di dataran Johor. Okey, kebaikan tanah pamah yang kedua adalah pertempatan. Apa yang awak bayangkan apabila cikgu sebut pertempatan? Okey, kalau cikgu sebut pertempatan, mestilah awak bayangkan place of residence, home for someone, rumah untuk seseorang. Jadi kawasan yang pertempatan tanah pamah ini sangat sesuai untuk yang menjadi tempat tinggal. Okay, very suitable to be home. Sebab apa? Kebanyakan tempat-tempat ni dia sesuai untuk aktiviti kegiatan, aktiviti ekonomi. Contohnya, macam cikgu sebut tadi, pertanian, pelombongan, mining dan juga perindustrian. Okay, apabila ada kawasan-kawasan yang lekap dengan pertanian, pelombongan dan perindustrian, mestilah kawasan-kawasan ini menjadi tarikan, okay, attraction for people to live there. Menjadi tarikan untuk orang, untuk masyarakat untuk tinggal di situ.
Contohnya Johor, Sarawak, Perak dan juga Sabah. Okey, kepentingan yang seterusnya kita ada pelombongan. Pelombongan ni memang biasanya di kawasan tanah pamah, di flatland. Flatland. Sebab apa? Kawasan tanah pamah ni banyak tasik-tasik, tinggalan tasik-tasik yang mempunyai kaya dengan sumber mineral. Very rich with mineral sources. For example, kita ada biji timah, emas dan juga bauksit. Okey, ini adalah contoh-contoh kawasan pelombongan, mining. Okey, seterusnya jaringan pengangkutan dan juga perhubungan. Okey, jaringan pengangkutan dan perhubungan. Cikgu selalu kata jaringan pengangkutan dan perhubungan ni apa maksudnya? Maksudnya adalah transportation. It's very good for transportation. Okey, jaringan pengangkutan tu kita boleh samakan dengan pembinaan jalan raya dan juga transportation, khususnya especially public transport. Okey, contohnya public transport apa? MRT, LRT, okey, KTA, KTM, bus. Okey, pernah imagine tak kenapa banyak public transport di Selangor dan juga Kuala Lumpur berbanding di Pantai Timur? Sebab kawasan Pantai Timur, especially di Terengganu adalah berbukit bakau, mountain ridges. Jadi apabila mempunyai bukit-bukit ni memerlukan kos yang lebih tinggi untuk membuang ataupun membuat lubang di di bukit-bukit ini untuk membina public transport. Jadi itu adalah mengeluarkan, kerajaan perlu mengeluarkan lebih banyak kos berbanding di kawasan tanah pamah. Okey, jadi apabila ada banyak transportation ni ramai masyarakat nak duduk di tanah pamah. Okey, contohnya di Lebuh Raya dan juga Lebuh Raya Utara Selatan dan juga lapangan terbang antarabangsa iaitu di Johor. Okey, akhir sekali adanya perindustrian dan juga perdagangan. Okey, kepentingan tanah pamah adalah baik untuk industrial and trading center. Okey, jadi banyak kawasan industri ini, contohnya kilang-kilang. Industri ni apa? Kilang-kilang lah. Kilang-kilang ni banyak dibangunkan di tanah pamah, di flatland. Sebab apa? Cuba imagine, kilang kan besar. It's a very huge building, okay, besar. Jadi memerlukan tempat yang rata. Tanah pamah, memerlukan tanah pamah. Takkan nak buat kilang dekat bukit-bukit. Jadi sebab itulah memerlukan tanah pamah. Okey, jadi apabila adanya tempat perindustrian ni, dia menggalakkan bandar-bandar satelit. Apa itu bandar-bandar satelit? Bandar-bandar satelit ni adalah bandar-bandar kecil yang berhampiran dengan bandar utama. Small city that is located nearby to main city. Contohnya apa? Dekat Bayan Lepas, dekat Shah Alam. Okey. Kalau tengok Shah Alam kan banyak kilang. Okey. Setakat ini sahaja kelas kita untuk hari ini. Kalau kamu nak belajar dengan lebih lanjut, jomlah sertai Pusat Tuition Messi Jaya. Jumpa anda di sana. Bye-bye.